Seorang ahli perniagaan dan penggiat seni tanah air telah ditahan pada 5 Mac 2021 kerana disyaki telah menerima rasuah dari Masyarakat Berkemudahan Perlindungan Negara. Seorang pegawai agensi itu yang kononnya Dalam dunia digital hari ini, pengaruh boleh membeli perhatian. Adakah yang patut membeli integriti? Okey semua, untuk kempen kali ini kita perlu pilih duta yang baguslah untuk pastikan kita punya organisasi ini berjaya. Kita kena pastikan Twitter tu rekod bersih dan konsisten. Kalau tak macam lagi takkan tercapai. Baiklah, saya pun dah interview beberapa orang dan dah pilih mengikut kriteria yang kita nak. Kempen ni besar, ni tak adalah isu pilih kasih. Bagus Muhammad, saya akan teliti semua balik pesanan ni dan saya akan maklumkan kepada kamu semula siapa yang betul layak. Kempen ni tengah nak cik duta untuk projek diorang tau. Comel. Kalau aku pilih duta diorang, siapa yang kan? Si masuk kan? Betul juga. Pakailah approach. Kalau kena bagi hadiah sekalipun, kita bagi je. Zaman sekarang memang buat macam tu. Apa salahnya kan kalau kita licinkan diorang punya kerja? Betul? Saya dengar company tengah cari duta baru. Bisa duduk? Boleh sini. Ya, awak pula siapa? Saya boleh terkenal tau. Dekat Instagram follower saya dah 100k dah. Dah ramai dah company-company ambil saya as diorang punya duta. Dan saya rasa saya boleh jadi duta untuk korang punya company. And anggap je ni sebagai penghargaan dan hadiah daripada saya. Kita boleh tolong each other and win-win situation. Tapi kita tak boleh macam ni. Sebab syarikat kami adalah penilaian yang perlu dibuat sebelum kami memilih duta yang akan ada pada kempen kami. Tak apa, anggap je tu hadiah dan penghargaan dari saya. Kita bantu each other, kan win-win situation. Okeylah macam tu. Saya terima lah. Ini duta yang saya telah pilih lah. Kejap. Kenapa nama dia tiba-tiba dipilih? Sedangkan dalam masyarakat itu nama dia tak tersenarai pun. Saya dah buat penilai semula dan saya rasa dia ni merupakan cara yang paling baguslah untuk kempen kita ni. Kamu semua jangan risau. Saya rasa dia paling terbaik lah untuk masa sekarang. Macam ada benda tak kena ni. Kita kena siasat benda ni. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Saya nak buat aduan. Yang pengurus projek saya ni ada terima hadiah daripada influencer. Secara balasan dia untuk jadikan influencer tu duta untuk kempen dia Tuan. Okey, saya akan siasat aduan ini. Encik, Salam ya. encik ke influencer tu yang menjadi duta dekat company Senyum Berhad tu? Dok Mas Senyum Berhad. Ya saya. Saya terima aduan yang encik telah memberikan rasuah kepada ketua company tu. Hah? Rasuah? Ya, Ada bukti tak? sila tunjukkan bukti. Ini telah memberikan sampul surat putih pada ketua Dok Mas Senyum Berhad. Oh, tu rasuah ke? Saya cuma nak ambil peluang je. Saya ada alasan bagi muka. Tangkap! Lokman. Nama saya Peter Atas. Biasalah Lokman. Awak ke yang owner pada Lokman Senyum Berhad? Ya, betul sekali. Saya sekarang dapat aduan bahawa pihak awak, company awak duta pra-kempen melalui rasuah. Betul? Itu saya rasa bukan. Saya buat penilaian sebaik mungkin dan saya pilih influencer yang paling okey. Betul? Betul sekali. Kisah yang saya dengar bukan. Saya mempunyai bukti. Inilah bukti menunjukkan awak mengambil rasuah. Tak, saya rasa bukan dia. Saya rasa ni orang edit untuk menjatuhkan saya. Kami telah mendapatkan laporan video yang awak mengambil sebuah sampul. Itu lagi awak nak melindungi diri awak ni. Tak boleh macam tepi ke? Tak boleh. Awak kena faham. Saya ni pegawai. Alah, ini kan Malaysia. Apa salahnya?
Itu bagi duit lah. Ini adalah bahan bukti saya. Awak rupanya mengambil rasuah. Pegawai, tangkap dia. Wow. Relax. Dengan bahan bukti ini, dengan awak pasti akan menghadap keadilan. Jom. Mari. Sekarang tengok apa yang telah terjadi. Sia-sia je usaha kita. Saya fikir itu cuma hadiah, tapi rupanya saya sendiri yang jual integriti. Saya belajar pada hari ini adalah kerjaan yang dipikirkan atas segala yang salah adalah kerjaan yang sebenar. Nama boleh naik dengan macam-macam cara. Tapi kalau naik disebabkan suapan, kesannya akan jatuh lebih teruk. Saya patut naikkan nama saya dengan berusaha dan bekerja keras, bukannya dengan shortcut. Kita perlulah mempertahankan integriti walaupun tiada siapa yang nampak.